Zahir, morning. Morning, Cik Zahir. Morning. Cik Zahir. Kenapa, Wanda? Tadi Aminah ada call. Dia cakap tak dapat datang ini sebab dia tak bersihat. Okey, nanti kalau dia call awak lagi, awak suruh dia rehat je. Okey. Kenapa tersenyum-senyum? Hah? Kenapa? Oh, tak ada. Saya nak bagi ni. Semalam Cik Zahir suruh saya siapkan kan? Ada apa-apa lagi? Saya masuk dulu. Yo, Wanda. Apa ni? Cik Zahir. Cik Zahir. Betul ke Cik Zahir dah kahwin dengan Cik Damia tu? Saya dah kahwin dah pun. Dah kahwin? Bila? Dengan Cik Damia tu? Awak salah dengar ni. Mana ada saya cakap saya dah kahwin? Dulu kecil-kecil adalah main kahwin-kahwin. Cik Zahir ni pandai buat kelakar ni. Selamat. Tapi kan Cik Zahir? Tapi apa? Tak apalah. Saya keluar dululah. Banyak kerja. Wanda, Ya. buatkan saya kopi. Kurang manis, Itu tutup. Selamat datang Puan. Ni collection kita ada diskaun 20%. Puan tengok yang mana Puan kenal nanti. Panggil staf saya. Macam mana ni? Baik Puan. Apa cerita? Tak ada perkembangan apa-apa pun. Damia, Tengku Mami dah berusaha dah. Macam-macam dah Tengku Mami buat. Kalau boleh Mami tak nak semua orang tahu hal ni. Tapi hari tu lain Damia. Dia ikut kepala dia je. Mana boleh? Habis tu Damia macam mana Tengku Mami? Takkan Tengku Mami nak biar status Damia sebagai tunang Izaril tergantung macam ni je? Tak boleh. Tengku Mami tak boleh. Lagi satu, Tengku Mami kena ingat, Damia anak somebody. So, kalau kata pertunangan kita orang putus nanti, macam mana? Papa dengan Mama Damia nak letak muka kat mana? Diorang nak jawab. Macam mana? Tengku Mami faham. Sabar ya Damia, sabar. Nanti Tengku Mami bagi Tengku Mami fikir dulu. Macam mana nak buat ni? Apa dia? Sabar. Apa dia? Cepatlah cakap Tengku Mami. Cepatlah. Apa dia? Ish, apa dia? Cepat. Sabar bila nak duduk macam ni je? Tak jumpa lagi ke kerja yang sesuai? Awak sabarlah sayang. Kerja yang ada tu gaji dia kecil sangat. Ya abang, kita dah 2 bulan kahwin tau. 2 bulan jugalah kita makan duit abang.
Sayang ni. Kalau saya nak tahu, kerja yang abang nak dapat ni, gaji dia besar. Nanti bila dapat gaji nanti, abang boleh bayarlah duit abang selama ni. Semua sekali dengan bunga sekali. Ya ke bang? Abang, nanti kan kalau dah ada duit kita duduk rumah lain abang. Tak sukalah duduk rumah ni, panas. Lagipun abang, tak sukalah abang tu. Syah-syah ungkit dan kita ni makan duit dia, dia jaga kita. Ya abang Bolehlah abang, kita duduk luar abang. Nanti kalau kita duduk luar, kita boleh buktikan kat mak dengan abang yang kita boleh hidup lah. Bolehlah abang, tak nak duduk sini panas lah abang tu lagi. Bolehlah. Ya sayang, untuk sayang apa saja boleh. Betul ni bang? Sayang. Abang. Abang, nanti kan rumah baru abang kita letak aircon. Tak naklah macam rumah mak ni panas. Lepas tu abang gelang. Orang tak ada gelang. Tak pernah ada gelang bang. Bolehlah abang. Gelang kaki pun boleh sayang. Abang kalau dah ada rumah, kita beli kereta abang. Kalau macam tu rumah tak payahlah sewa bang. Kita beli je lah. Kata banyak duit. Ya Allah abang, nanti kan. Cantik saya abang nak beli baju mahal. Suka abang. Ya. RM400. Terima kasih, Sufian. Tanah kebun tu, tak esok lusa lah dia datang tengok. Kalau dia setuju dengan harga yang saya bukakan tu, tak lama lagi tanah tu dah jadi hak milik orang. Hello. Halo Arif, Mami ni. Mami? Kenapa Mami tak call direct handphone Arif je? Kenapa call nombor office Arif ni? Saja Mami nak tengok Arif masuk office ke tak hari ni sebab Mami dengar Arif sekarang ni jarang-jarang masuk office ya. Kenapa? Perempuan tu dah tak bagi lagi masuk office ke? Apa Mami merepek ni? Arif tak masuk office sebab Arif ada kerja kat luar. Tak ada kena-mengena pun dengan isteri Arif tu. Jap. Mana Mami tahu ni? Ni mesti Damia bagi tahu kan? Siapa? Tak ada siapa yang mengadu. Hari tu Mami pergi office, Aril tak ada. Ni, Mami ada perkara penting nak bincang Aril dan Mami nak Aril datang rumah Mami sekarang juga. Nantilah. Bincang apa lagi ni? Tunggu Arif free. Nanti kita jumpalah. Okay, Mami. I have to go. Okay, bye. Assalamualaikum. Macam mana, Mami? Isari jadi datang ke tak? Damia, ni tengku Mami lah. No props. Bang, abang balik nak makan ke, bang?
Kau nak makan, saya tengokkan Balkis dah masak ke tidak kat dapur tu. Lah, tak payahlah. Aku balik bukan nak makan pun. Badan aku rasa letih je ni. Masalah betul lah. Manalah aku nak cari duit dalam masa yang terdekat ni? Duit apa pula ni, bang? Abang nak buat apa? Sumaya, ni, aku nak tanya sikit ni. Duit simpanan kau dalam bank tu banyak ke? Abang nak buat apa dengan duit simpanan saya? Kalau ada tu aku nak pinjam sikit dalam 50,000. Nanti aku pulanglah balik. 50,000 abang kata sikit? Hei, abang nak buat apa duit sebanyak tu? Allah, susah betul aku nak cakap lah. Aku dah tak tahu macam mana cara nak tebus balik tanah arwah ayah dekat hujung kampung sana tu. 2-3 hari lepas aku dengar dah ada pembeli nak beli tanah tu daripada Sufian. Bang, cubalah abang pujuk Sufian tu elok-elok. Suruh dia bagi tempoh untuk abang kumpul duit, tebus balik tanah tu. Pujuklah dia elok-elok. Ni. Dah naik tebal muka aku ni dengan Sufian tu. Dengan perangai anak engkau yang lari memalukan Sufian. Macam mana lagi aku nak buat ni? Cuba kau fikir. Ni, kalau engkau ada, bagilah pinjam dulu. 50,000 tu tak ada lah, bang. 500 ada lah. Ambil lah. 500. Apa dengan 500 tu? Nama apa ni? Hati. Baik, Ariel. Bye. Okay, bye. Macam mana Cik Jana? Hari pertama kerja okey ke? Alhamdulillah, saya seronok. Budak-budak pun semua baik dengan saya. Oh, baguslah kalau macam tu. Alhamdulillah. Saya harap lama-kelamaan nanti awak dah biasa dengan kerja ni. Balik nanti awak? Balik macam mana ya? Suami saya jemput. Suami awak? Awak kata suami ni awak belum kahwin lagi? Tak, maksud saya suami kawan saya. Kami jiran tau. Jadi suami ni selalu belah sini area saya, jadi dia tumpahkan saya sekali lah. Oh. Telefon pula. Jadi cikgu tadi kan tak boleh nak angkat telefon ke? Tak boleh nak on ke? Orang tengah rindukan dia. Dia pula off telefon. Tak apa. Mana dia ni?
Call tak dapat, tadika pun tutup. Hello. Hari kat mana ni? Tak sampai-sampai lagi. Jalan jam lah, Mami. Lagipun hari kan buat kereta, bukannya hari terbang. Kalau macam tu terus ke sini, jangan nak melincung ke mana-mana pula. Okey. Damia, he's on the way here dah. Oh my God. Dia dah on the way. Okay. Tapi kita nak prepare apa ni, Mami? Selalunya kaum lelaki ni kalau kita masak dengan tangan kita sendiri, diorang akan lagi jatuh cinta. So, Damia kena masak istimewa untuk Arif. Oh yes, mestilah. Yes. Tapi Mami, Damia tak pandai masak. Tak apa, Mami akan ajar Damia. Yes. Tunggu Mami kena ajar. Okey, jom. Kejap. Damia okey tak? Damia cantik tak macam ni? Cantik. Lebih cantik daripada perempuan kolot tu. Itu semestinya. Of course lah. Yes. Sibuk kot. Tak pun bos Jen tak bagi dia keluar. Masuk. Dah siap ke? Dah siap dah tengok puan. Oh, ya. Maksum. Tak apa Maksum tak payah buat apa-apa. Biar semua I je yang buat. Tak apalah Cik Damia. Maksum dah siap masak dah. Dah siap hidang dah pun dah. Tak apalah, Maksum. Biar Damia yang buat semua ni. Maksum pergi berehat kat bilik. Tak apalah Tengku Puan. Maksum dah biasa dah. Maksum. Apa Maksum? Tak payah Maksum. Maksum pergi masuk di dalam. Maksum pergi rehat di dalam. Kau Mami. So, macam mana? Nak buat apa? Buat apa? Damia tak tahu nak buat apa. Assalamualaikum. Aduh. Mungkin Arya dah sampai. Damia buat apa yang patut biar Tengku Mami pergi sambut dia, ya? Tapi Tengku Mami. Tapi Damia tak tahu nak buat apa, Tengku Mami. Mami. Waalaikumsalam. Dah sampai pun Arya. Apa yang urgent sangat ni? Alah, kalau ya pun, duduklah dulu. Duduklah dulu. Hi, Real. Real, I tahu you mesti dahaga. So, I ada buat air untuk you. Apa perempuan ni buat kat sini, Mami? Ariel, Damia tunang Ariel. Bakal isteri Ariel. Apa salahnya datang sini? Mami yang ajak? Betul tu. Tengku Mami yang suruh I datang tau. Sebab Tengku Mami nak rasa masakan I. Kan Tengku Mami kan? You masak? Yes, I masak. Why? Reti ke pegang senduk? Tengku Mami tengok tu. Dia saja je kutuk Damia. Macamlah Damia ni tak reti masak. Damia masak sedap kan Tengku Mami kan? Ariel, Ariel patut rasa bertuah sebab Damia ni sanggup datang sini nak masak untuk Ariel. Yes, betul tu. So you patut appreciate sebab I datang sini susah payah nak masak untuk you tau. Anyway, I got something special for you. So you guys continue sembang dulu. I'll be back, okay? Gedik. Ariel. Akan tetap terjadi.
Okey. Mami straight to the point je sekarang ni. Apa sebab Mami suruh Ari balik ni? Kalau disebabkan Mami nak suruh Ari rasa masakan perempuan tu, Mami dah banyak dah buang masa Ari. Hai, apa perempuan-perempuan? She is your fiancé. Dia ada nama tau. Apa je lah. Apa tujuan Mami ni? Hari dengar sini Mami ni kesal sangat-sangat dengan tindakan Aril. Tanpa pengetahuan Mami, Aril dah menikah lain. Seolah-olah macam Mami ni tak wujud, tak penting dalam hidup Aril. Okey, Ari akui. Memang Ari bernikah tanpa pengetahuan Mami. Tapi Mami sendiri pun tahu kan yang Ari takkan menerima calon menantu pilihan Mami tu. Aril, Mami ni dulu makan garam tahu tak? Mami buat untuk kebaikan Aril. You must marry Damia. Mami suruh je lah Damia tu kahwin dengan lelaki lain. Ari percaya. Banyak lelaki kat luar tu berebut nak kahwin dengan dia. Aril dah pinang dia, dah minta dia secara baik daripada family dia. I don't care, you must marry her. Bukan dengan perempuan kolot tak daripada mana asal-usul dia tu. Bukannya Aril nak pinang Damia. Mami yang paksa Aril. Aril, Mami buat ni untuk kebaikan Aril, masa depan Aril. Kalau dengan perempuan kolot tu, apa yang Aril dapat? Hinaan saja. Orang akan kata yang Aril ni terpaksa kahwin dengan dia sebab dah terlanjur. Memang Aril dah terlanjur pun dengan dia. Sebab tu Aril kahwin dengan dia. What? Degilnya budak ni. Ni, dengar sini. Mami nak Aril pergi cerai perempuan kolot tu. Malu keluarga kita je. Aril tak pernah fikir ke pasal maruah keluarga kita? Aril tak pedulilah apa orang luar nak cakap. Dan Aril sekali takkan menceraikan Jannah tu sebab nak berkahwin dengan perempuan ni. What? Maaf, Mami. Aril tak dapat penuhi permintaan Mami. Oh my God, Tengku Mami. Tengoklah tu. Dah pandai kutuk Damia kan sekarang? Tengku Mami, do something please. Tengku Mami. Tengku Mami kena cakap sikit dengan Ariel tu. Oh my God. Hai sayang. Buat apa kau datang sini? Kau nak apa? Amboi, belagaknya cakap kau ni, Mentang-mentang laki kau dah balik, kau nak tunjuk lagak dengan aku. Kau boleh tanya aku nak apa? Aku nak tuntut sesuatu daripada kau. Kau memang gila. Sudahlah, pergilah. Aku banyak kerja nak buat lagi, tahu tak? Kau cakap aku gila? Aku gila ke kau yang gila? Takkanlah senang-senang kau nak lupakan benda yang kita dah buat masa lelaki kau tak ada kat rumah. Kau tak ada kat aku ke? Apa ni? Oh. Kau memang betul-betul belagak dengan aku, aku takkan lupakan apa yang kita dah buat selama ni, tau. Aku takkan lupakan perkara yang kau dah buat masa lelaki kau tak ada kat rumah. Melainkan dengan satu syarat. Memang jantan gila. Tak malu. Awak pergi kerja naik apa ni? Saya pergi naik teksi. Tak payah lawan naik teksi. Awak pakai kereta saya je.
Habis tu awak nak naik kereta apa? Saya kan ada 2 biji kereta. Saya pakailah kereta yang biasa tu. Tapi kan awak, saya ni kerja sebagai cikgu tadika je. Kereta awak tu mewah sangat lah. Tak nak lah. Nanti orang cakap saya ni poyo. Nanti saya belikan awak kereta yang kecil sikit. Tapi hari ini awak kena naik kereta yang kat luar tu. Awak kat mana nak cucuk kereta ni? Saya dah tengok kereta. Awak gaya tadi macam melewat kereta. Nak cucuk kat mana pun tak tahu. Awak ni pagi-pagi dah buat lawak lah. Patut rasa bertuah sebab Damia ni sanggup datang sini nak masak untuk Arif. Yes, betul tu. So, you patut appreciate sebab I datang sini susah payah nak masak untuk you tau. Anyway, I got something special for you. So, you guys continue sembang dulu. I'll be back, okay? Gedi. Ya. Aril dah pinang dia, dah minta dia secara baik daripada family dia. I don't care, you must marry her. Bukan dengan perempuan kolot tak daripada mana asal-usul dia tu. Awak nak makan? Saya ingat awak boleh lambat jadi saya kemas dulu. Tapi tak apalah. Saya sediakan kejap, Tunggu. Ku himpun waktu ucapan terindah terbenam sudah asmara mesranya siang dan malam selalu kau tiupkan angin syurga padaku. Ku himpun makna darimu, harum yang mekar di kebun hati, dan katamu sebuah kota bahagia akan
tanah kebun tu tak esok lusa lah dia datang tengok. Kalau dia setuju dengan harga yang saya bukakan tu, tak lama lagi tanah tu dah jadi hak milik orang. Tolonglah Sufian. Tolonglah aku. Aku rayu pada kau. Tolong kau jangan jual lah tanah tu. Bagi aku masa. Nanti aku akan tebus balik tanah tu bila aku ada duit. Aku harap sangatlah pada kau. Jangan kau jual tanah pusaka arwah ayah aku tu pada orang lain. Alah. Saya tak boleh bagi jaminan. Yang saya boleh tunggu Pak Lah tebus balik tanah tu. Saya nak tunggu sampai bila? Setahun? 10 tahun? 17 tahun? Kalau dah ada orang berminat nak beli tanah tu, takkan nak biarkan macam tu saja, Pak Lah. Macam inilah. Macam ni, Sufian. Aku cuma minta engkau bagi aku masa. Nanti bila aku dah ada duit, aku akan tebus balik tanah tu. Macam inilah. Kalau tak pun, engkau letak syarat. Apa syarat kau? Alah, saya takkan jual tanah tu kalau Pak Lah ikut cakap saya. Baiklah. Apa syaratnya? Rela karena
Morning, sunshine. Eddie, kenapa you ada dekat sini? Kenapa I ada dekat sini? Kenapa I ada kat sini? Kenapa you ada kat sini? Sayang, you dah lupa ke? Semalam kan you ajak I berkahwin. So, I dah tunaikanlah permintaan you. You were great, sayang. You kenapa buat macam ni? Kenapa you buat macam ni? Why? Betul lah kau! Eddie! I dengar anak lelaki dah kahwin, betul ke? I tak dapat invitation pun. Macam manalah I nak invite you all semua. Anak I tak kahwin, betul. Kisah ke? You ni suci ke tak suci ke? Ini soal maruah. Mana I nak letak maruah I? And what about my parents? Kalau diorang dapat tahu, I nak cakap apa? Kan Abah dah cakap, Abah dah buang jannah dalam keluarga. Takkanlah susah Abah nak pergi cari. Ucapan terindah terbenam sudah asmara.